Al-Karamah. Kat sini pun diorang nak gunakan Order 89 untuk merobohkan surau. Nampak gayanya wanita yang bernama Rafidah Ibrahim ni tak pernah serik untuk buat fitnah. Walaupun dah berdepan dengan banyak saman akibat fitnah dan naratif jahat yang dibuat berhubung kes di Kampung Sungai Baru hari tu, kali ni dia tampil buat hal kat negeri lain pula. Malah tak keterlaluan untuk katakan yang fitnahnya ni lebih advance dan dah pergi another level pula. Masakan tidak, baru-baru ni dia upload satu video di laman TikTok rasmi miliknya bercakap soal sebuah surau di negeri Perak Darul Rizwan. Dalam video yang itulah tu Rafidah berya-ya mendakwa yang kini giliran sebuah surau yang dah berusia 40 tahun iaitu Surau Al-Karamah hendak dirobohkan sewenang-wenangnya oleh kerajaan hari ini. Kira dia nak buat naratif yang kononnya kerajaan sekarang ni boleh sesuka hati mempermainkan agama Islam dan cabar hak orang Islam di negara ni menggunakan Order 89 untuk robohkan surau tu. Tak cukup dengan tu, dia siap minta Menteri Besar Perak masuk campur dan ajak orang ramai untuk turun berhimpun ke surau tu dan bantah proses merobohkan surau tu dari terus berlaku. Usia surau ni dah 40 tahun dah. Surau Al-Karamah. Kat sini pun diorang nak gunakan Order 89 untuk merobohkan surau. Baju dekat tempat ni. Nak robohkan surau ni sebab kawasan ni nak dibuat jalan. Kes ni dah masuk ke Mahkamah Rayuan. Tapi dia macam kes kat Kampung Sungai Baru lah. 2 hari bulan Oktober ni mereka tetap nak robohkan juga tempat ni. Mereka ni sendiri diiktiraf oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. MB Perak, tolong ambil tindakan yang sewajarnya untuk membantu rakyat di negeri Perak. Jom ramai-ramai rakyat Malaysia turun ke sini. Kita nak menentang ketidakadilan ni. Apa yang kita nak buat? Rakyat sedang memerhati. Hakikatnya pada tahun 2021, Sultan Perak Raja Nazrin Shah telah pun berkenan agar surau tu tidak dirobohkan sehingga surau baru siap dibina. Namun, pada awal Februari tahun lalu, pihak Jabatan Agama Islam Perak telah mendedahkan bahawa surau baru bagi menggantikan Surau Al-Karamah telah pun siap dibina pihak pemaju bagi menggantikan bangunan surau yang telah lama dan usang tersebut. Ini bermakna proses merobohkan surau lama tu dah boleh proceed lepas surau baru tu siap dibina. Lagipun, surau baru tu tetap dibina dalam kawasan Kariah yang sama. Tak jauh pun dari surau lama dan menggunakan nama yang sama. Lagipun proses pembinaan surau baru ni telah melalui proses yang sah yang mendapat kelulusan dari pemegang amanah tanah rizab atau tanah wakaf iaitu dari pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Darul Rizwan. Bukannya sesuka hati mereka nak robohkan surau lama dan bina surau baru tu pun. Lagipun tujuan untuk merobohkan surau lama juga adalah bagi membina jalan baru untuk kegunaan orang awam, bukan untuk kepentingan peribadi ataupun kepentingan politik semata-mata. Pembinaan surau baru tu juga adalah lebih eksklusif dan kondusif, cantik dan selesa lah orang kata. Yelah, surau yang dah lama pun mestilah banyak yang perlu diperbaiki. Jadi, tak salah pun rasanya kalau gantikan dengan yang baru. Yang paling penting sebenarnya, tak timbul pun isu pengabaian terhadap agama Islam berlaku di negeri Perak. Sebab gaya si Rafidah ni bukanlah orang tak tahu. Dia nak cakap yang negeri Perak ditakbir atau dipegang oleh DAP. Sebab itulah hal-hal macam ni asyik terjadi. Mari kita dengarkan penjelasan ringkas oleh bekas Exco Negeri Perak iaitu Hasnul Zulkarnain Abdul Munib berhubung hal ni. Berkaitan isu yang dibangkitkan oleh 2 orang influencer, seorangnya perempuan Melayu bernama Rafidah yang memainkan isu ada surau yang akan diroboh pada 2 hari bulan, yang mana surau itu sebenarnya adalah surau lama, surau yang telah diberi kata putus memang layak diroboh kerana sudah ada surau penggantian di sini. So surau ni lebih kurang jaraknya 1 kilometer tak sampai. Surau ni telah diberi nama surau yang sama juga, Surau Al-Karamah, dan juga tapak surau ini memang telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Perak dan ada nombor pendaftaran kat situ. Jadi saya nak bagi penjelasan kepada orang luar di sana, katanya telah mula ada satu beberapa komen yang tidak bagus lah untuk menggambarkan seolah-olah negeri Perak ini sangat longgar daripada sudut menjaga keistimewaan orang Islam. Pada Rafidah dan seorang lagi siapa yang India tu, saya akan membuat laporan polis kerana kamu cuba menghasut mendatangkan ketidaktenteraman awam. Rasanya Rafidah ni dah boleh disumbat ke dalam. Sebab selagi mana tindakan undang-undang yang tegas tak diambil kat dirinya, semakin menjadi-jadilah kebenakan ubinya tu. Yang peliknya, dia ni seolah-olah tak pernah takut untuk terus-terusan menunggang isu dan memfitnah. Kalau nak ikutkan, job dia sebagai selebriti sebelum ni bukanlah lebat mana pun.
Agak-agak siapalah yang berdiri di belakang Rafidah ni ya? Fikir-fikirkan.